276 juta untuk satu website ada 2 huruf. Wow. Bukan bangunan KLCC, bukan juga pulau peribadi, just domain AI.com. Korang tahu tak baru-baru ni ada seorang lelaki asal Malaysia, Arshan Ismail, dia baru je jual domain AI.com pada harga 70 juta dolar. Kalau convert ikut currency lebih kurang 276 juta ringgit, dan paling best sekali bayaran tu dibuat sepenuhnya dalam cryptocurrency. Yes, crypto, no bank draft, no check guys. Untuk konteks, sekarang ni ia adalah antara harga domain paling mahal pernah didedahkan dalam sejarah. Lagi tinggi daripada carinsurance.com yang dulu dijual sekitar 49.7 juta dolar pada tahun 2010. Bagi korang yang familiar dengan dunia tech Malaysia, nama Arshan ni tak lagi asing sebab sebelum ni beliau pernah viral jadi orang pertama di Malaysia yang beli laptop gaming Acer Predator 21X yang harganya hampir mencecah RM40,000 guys. So clearly apa kita boleh nampak, Arshan ni adalah seorang yang memang ada insting untuk menilai pada benda-benda yang rare. Tapi kenapa AI.com ni mahal sangat? Dalam dunia internet, domain 2 huruf ni ibarat digital real estate paling premium. Dia ringkas, mudah ingat, sangat eksklusif. Lebih lagi sekarang kita tengah hidup dalam era AI boom from ChatGPT sampai AI agents yang boleh tolong kita untuk buat kerja. Lepas tu, pembeli domain ni pula bukan calon-calon orang. Chris Marzalek, CEO Crypto.com. Beliau beli domain tu pada April 2025 melalui broker Larry Fisher. Plan dia nak launch satu platform consumer AI guna jenama AI.com. Saya nak debut dalam iklan Super Bowl LX. Dalam platform tu nanti akan ada personal AI agents yang boleh tolong hantar mesej, urus aplikasi, trade saham, dan basically AI assistant ni versi lebih mainstream dan mesra non-technical users. Jadi bila orang tanya kenapa sanggup bayar semahal tu, Marzalek dia jawab ringkas sebab pemilikan domain kategori utama seperti ni sangat penting untuk kukuhkan jenama. Kalau tak, jenama tu akan jadi biasa saja atau dalam istilah perniagaan, ia sekadar komoditi. Menariknya, walaupun dah dapat offer tinggi untuk jual balik domain tu, beliau pilih untuk simpan sebab nak bina long-term trust dan awareness dalam market AI yang semakin kompetitif. So, moral of the story, kadang-kadang korang kena ingat, aset paling mahal bukan benda fizikal saja, tapi attention, visibility dan juga positioning. Kali ni, kita boleh nampak seorang rakyat Malaysia literally jual alamat internet pada harga ratusan juta tau. Itu sahaja untuk Remaja Facts kali ni. Bye!